Okay Yang, so kembali lagi dengan Transmatic Automotive. So hari ni kita nak share salah satu servis yang kita buat dekat workshop kita. Sama ada kita buat dekat luar on-site ataupun dekat workshop sendiri. Maknanya untuk proses pembelian kereta lah, untuk customer yang baru nak beli kereta ataupun yang dah beli nak buat full checking. Kat sini kita ada sediakan PPI lah, Pre-Purchase Inspection. Apa tu PPI? Aku nak bagi tahu PPI ni salah satu servis yang kita sediakan untuk customer yang nak beli kereta second hand ataupun kereta recon, untuk kita, technician kita pergi check condition kereta tu dan kita akan keluarkan satu report condition kereta tu semasa, bukan yang 3-4 tahun lepas, semasa. Elektronik punya error apa semua kita akan check, dan juga condition wear and tear dia lah. Ok, so untuk belakang aku ni, model kat belakang aku ni dia model C300 W205 lah. Yang ni coupe punya version. So customer ni datang untuk buat pre-purchase inspection. So ini kereta yang ketiga dia bawa datang ke sini untuk kita buat checking. So dia memang nak beli, tapi dia nak cari condition yang betul-betul cun. Tapi yang sebelum ni, 2 biji sebelum ni, condition tu ok, cumanya customer cakap dia tak nak keluar banyak bajet untuk buat wear and tear. Untuk pengguna kat luar sana, aku nak nasihatkan kenapa perlu buat PPI ni, sebab untuk mengelakkan kos korang keluar lepas beli kereta tu. Maknanya kalau kau check dulu, at least kau tahu, korang dapat tahu berapa costing yang korang kena keluar untuk buat baik pulih kereta tu, sama ada dia leaking coolant, minyak ataupun suspension dia punya isu lah. So macam kat sini technician tengah buat proses checking macam tayar. Kalau kau check sendiri dekat used car tu, kau tak boleh nampak yang belah dalam ni makan kan. So yang ni suspension bawah pun kita tengok macam ada leaking. So yang ni kita akan buat sekali dalam report. Kita gambar, lepas tu kita akan hantar dekat customer lah condition kereta dia tu. Dan sekali kita keluarkan quotation juga untuk customer, kalau dia nak repair untuk kereta ni, part apa yang perlu dia tukar dan berapa costing dia. So untuk korang yang nak beli kereta ataupun dah beli kereta nak buat pre-purchase inspection, boleh contact kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam, ataupun sebarang pertanyaan boleh klik link di bio.